Ku percaya mentari kan bersinar, membawa sinar yang lebih besar. Inilah harapan Farah. Harapan Farah. Okay, stand up everyone. Good morning. Good morning, teacher. Okay, sit down class. Okay, dekat sini kita ada murid baru, Farah Anwar binti Muhammad Faizal. Is it? Okay, introduce yourself. Hai, nama saya Farah Anwar binti Muhammad Faizal. Saya datang pada Langkawi. Okay, Farah, you can have a seat there. Thank you. Teacher harap semua boleh bagi kerjasama yang baik dekat Farah. Boleh? Okay. Farah, dekat rumah ada siapa je? Aku dengan ayah aku je. Mak? Aku dah lama tak jumpa mak aku. Awak? Nantilah aku cerita. Biar. Ya. GB panggil. Ha, okey, jom. Jom. Assalamualaikum. Baik, saya duduk. Saya ada tugasan untuk kamu dan kawan-kawan. Saya nak kamu siapkan satu video raya untuk sekolah kita. Okey cikgu, kami cuba. Baik, ini skripnya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Petang ni kita pergi rumah Airin. Okey, jangan lupa ajak Farah sekali tau. Okey. Hai kawan-kawan, annyeong. Hai. Siapa tak sampai lagi? Farah. Dia pergi mana? Tita. Wen berpuasa tak? Pasal apa? Macam ni. Apa perasan tak? Farah tu asyik terbendung je. Kuk-kuk dia ada rahsia kot. Masih apa? Sebab apa I think I don't know lah. Aku rasa dia memang macam tu lah. Mana Farah ni? Saya di sini. Lah, mana-mana ni? Mana cepat, lambat dah ni. Lah ni, kita nak buat apa untuk idea drama raya? I don't know. Apa kata kita buat sambungan cerita adik, kita guna kucing yang sama? Ish Hani, nanti penonton dapat agak lah jalan cerita kita. Habis ni kita nak buat apa? Aku rasa kita buat drama lawak nak tak? Siapa yang nak buat lawak? Cikgu Fai lah. Ish Hani. Apa kata kita buat ala terpembual? Kita tanya kawan, apa yang diorang harapkan tahun ni? Macam menarik. Siapa yang nak cakap tentang harapan ni? Aku pun nak. Siapa lagi? Farah nak? Aku, harapan raya, boleh kot. Nak cakap apa lagi? Family boleh? Family, aku cuba. Okey, kita lock idea ni. Esok kita start. Dah lah, jom balik untuk berbuka. Okey, jom. Guys, hari ni kita akan buat rakaman harapan raya. Harap semua sedia. Okey. Farah okey? Okey kot. Okey, kita akan mulakan dengan Yin. Okey. Three, two, one, action. Harapan saya tahun ini ialah silaturahim kita kekal erat. Bukan sekadar hari raya. Semoga kita diberikan kesihatan yang sihat. Jumpa lagi. Okey, seterusnya dengan Irene. Okay. Three, two, one, action. Harapan saya untuk Syawal ini, semoga yang jauh kembali dekat dan yang renggang kembali berpaut. Saya harap dapat kumpul duit raya banyak-banyak. Bye. Next, Seha. Okay.
3, 2, 1, action. Harapan saya, semoga hati kita lebih luas untuk memaafkan dan semoga Syawal ini menjadi permulaan hidup yang lebih tenang diredoi. Sekian, terima kasih. Bye. Okay guys, kita ada permintaan istimewa sebelum giliran Farah. Kita nak dengar harapan Pak Ah. Okey, jom. Three, 2, 1, action. Assalamualaikum semua. Harapan raya saya tahun ni ringkas saja. Pertama, saya harap baju kurung saya tak menjerit minta tolong selepas 3 pinggan rendang. Tolonglah baju, bertahanlah demi maruah saya. Akhir sekali, maaf zahir dan batin. Kalau saya ada tersilap makan bahagian ayam kegemaran anda, itu memang disengajakan. Selamat Hari Raya. Last sekali Farah. Okey, Pia. Three, 2, 1, action. Harapan saya pada hari ini adalah saya berharap diberi kekuatan untuk menyambut Syawal kali ini tanpa ibu tersayang. Ibu, adik harapkan ibu sentiasa di bawah redha Allah. Kami di sini tidak akan berhenti merindui ibu. Masa pagi Syawal. Buat ayah, adik berharap ayah sentiasa di sisi adik dalam menempuh ujian yang sangat berat ini. Dan saya juga berharap abang-abang adik juga menyokong adik dan menyayangi adik seperti mana ibu sayang adik. Selamat Hari Raya Ibu. Itu saja harapan saya tahun ini. Terima kasih. Farah, awak tak bagi tahu Mak Han dah meninggal. Tak apa, aku cuba jalani hidup macam biasa walaupun aku rindu sangat. Hanya risau, kami sentiasa ada. Okey, terima kasih. Jom kita balik, malam ni kan pengumuman raya. Allah. Jom. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ibu, adik datang ni. Adik rindu sangat dengan ibu. Doakan adik supaya adik dapat jalani hidup dengan baik. Selamat Hari Raya Ibu. Maaf zahir dan batin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.